Julai 2019 saya capai bebas kewangan, financial independence. Okay. Iaitu basic expenses saya covered by passive income. Okay. Bila saya cakap bebas kewangan ni, jangan anggap the Porsche that I drive, the house that I live. Bukan kaya kan? Dia bukan kaya. Commitment cover. Commitment cover by passive So income. boleh tidur lah. Yes. Time tu tak banyak pun, like RM3,000 Malaysia passive income daripada takaful investment. And then all my other investment, duit-duit daripada investment, unit trust semua ni, I used to self-fund myself pembelajaran. Okay. So bulan Julai tu saya dah capai financial independence, kan? And at that time 2 bulan saya tak buat apa-apa. 2 bulan literally saya macam, like I have a goal, I reach that goal, I'm like, dah tak nak kerja, nak relax. So nak enjoy the moment sekejap. Enjoy the moment sekejap, literally. You know, literally like, you know, bulan pertama tengok commission dapat 3,000. Boleh hidup lah. Boleh hidup lah. Literally tak payah kerja kan, betul tak? Like time tu saya duduk rumah apartment kerajaan, 600 je sebulan. Murah. Kereta pun dah habis bayar. Tak ada, like tol semua tak duduk rumah, tak makan pun makan kat rumah je. Saya makan makanan favourite saya, nasi putih, peria, masak cili padi dengan ayam goreng. Tu je. Cheap kan? Very murah. Tu je lauk saya makan everyday. Tentu anak seorang, 2019 anak seorang, isteri. Like I can survive a very low cost, 3,000 dah. I'm rich already. Tak ada komitmen, tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada loan. Happy lah. Bulan Julai relax je, tengok TV, main dengan anak pandang saya pandang anak. Itu je hidup saya. Bulan 8 duit masuk. Bulan 9 duit masuk lagi. Uish, not bad lah. Literally how long can I live this life?